Satu yang Pakcik Zakaria bagi tahu, tak tahulah kan. Siapa dia semalam duk main-main telefon tak berhenti dia bunyi. Habis dengan gangguan telefon tu dia ketuk pintu pula. Tapi tak ada orang pun, banyak kali. Seorang budak muda ni nama dia Am daripada negeri Kedah dia. Iaitu Baling dia punya kampung. Cerita ni tak sebut tahun bila lah. Ni pun cerita lama juga ni. Jadi Am masa tu dia muda lagi lah. Tak sebutlah muda di usia berapa dah. Malam tu kan jam pukul 1 dah. Dia tak tidur lagi. Tak abang lah dia tengah buat apa kan. Tapi masa tu memang tak tidur lagi. Dia rimah dah. Bunyi apa ingat-ingat ni. Macam orang ketuk kayu dah. Jadi si Am ni dia buka lah dia punya tingkap. Tengok seberang jalan. Sebab bunyi tu main daripada seberang jalan. Seberang jalan ni ada sebiji rumah dah. Rumah tu tak ada orang duduk dah pun. Dah terbengkalai dah. Kali terakhir yang duduk kat situ seorang makcik kan. Nama dia Mak Su dah. Dia pun panggil Mak Su. Dia meninggal pun umur 90 dah. Rumah tu tak ada apa sangat dah pun. Pintu pun tak kunci. Dah terbengkalai. Dan naik pokok menjalak-menjalak dah pun. Jadi Am dia buka tingkap tengok ke arah seberang jalan. Tengok ke arah rumah Mak Su ni. Tak nampak apa pun. Salah satu sebabnya sebab gelap kan. Dia tak perhati dah. Dia buka pintu pula. Duduk atas tangga. Duduk tengok rumah tu. Inilah seberang jalan sana kan. Duduk tengok lah. Tak nampak apa pun. Lepas tu Am dia telefon ni kawan dia sebelah rumah. Nama Harry dah. Hello Harry. Hang ada dengar tak bunyi ingat-ingat ni kan? Harry pun kata ada dengar. Aku malas nak layan lah. Biar lah. Masa tu Am kata ni. Rumah Mak Su ya. Tak tahu apa dia yang bunyi kan. Lepas tu Harry pun mainlah dekat Am kat depan pintu rumah ni kan. Dia pun duduk dua orang kat tangga, duduk tengok kat arah rumah tu. Duduk main teka-teka weh. Agak-agak pasal weh. Apa dia yang bunyi tu? Duduk main teka-teka dah. Lepas tu ayah si Am main pada belakang. Pasal apa? Ada apa ni? Am dengan Harry beritahu. Tu Am kata kat ayah dia, ayah dengar tu bunyi apa kat rumah Mak Su tu. Ayah pun tengok pada jauh. Tak nampak apa, gelap kan. Ayah kata, jom kita pergi tengok. Tunggu saat ambil lampu suluh tu. Ayah pergi cari lampu suluh dulu. 3 orang mereka berjalan. Lintah jalan. Pergilah sampai dekat rumah Mak Su ni. Masa kat pintu ni berdebat-debat jugalah. Bunyi tu dalam rumah. Ni kalau tolak pintu ni tak tahu nak nampak apa lagi. Tapi yang tolak pintu ni ayah kan. Ya Am dengan Harry ni jadi penonton je lah. Ayah tolak pintu pelan-pelan. Suluh dah. Suluh dalam rumah dah. Nampak satu frame gambar dah. Dalam frame gambar tu, dia bukanlah gambar orang. Dia gambar macam pemandangan macam tu lah. Besar, 1 meter lebih juga lebar. Frame gambar tu lah, terangkat, terhentak. Terangkat, terhentak lah. Mereka 3 orang duk tengok ni. Macam nak jadi macam ni. Ayah si Am pun bersuara lah. Hoi, senyap. Betul benda tu senyap. Frame gambar tu tak terhentak dah. Sambil-sambil ayah suluh lah dalam rumah kan. Tengok-tengok apa yang patut apa semua kan. Dah, jom kita balik. Ayah kata gitu. Mereka pun tutup balik pintu. Jalan lah nak lintas jalan. Masa tu ayah si Am ada tanya dah. Hampa tak perasan apa tadi? Am pun tanya, awak ayah nampak apa? Hampa tak perasan ke? Am dengan Harry kata kat ayah si Am. Tak tahu, tak nampak apa pun. Masa tu yang ayah beritahu. Hampa tak perasan kalau orang nak pergi ke dapur tu. Mak Su dia tengok hampa. Dengar macam tu dia kembang tengkuk weh. Dia pun tak perasan. Ayah yang nampak. Kelibat macam arwah Mak Su. Duduk kat dapur. Duduk tengah tengok mereka. 3 orang. Yang dekat pintu tu. Kira lepas tu dah lintas jalan apa. Harry pun balik rumah dia. Am dengan ayah pun masuk dalam rumah kan. Benda ni tak jadi apa pun kat rumah mereka kan. Dia jadi kat rumah Mak Su ya. Kalau lain lagi kan. Yang ni jadi dekat seorang budak muda di kampung lah. Am pun kenal jugalah. Orang kata kawan-kawan dia juga kan. Awal lagi kot dalam pukul 11 malam. Yang budak muda ni. Tak sebut nama. Dia ni naik motor tau. Kalau dengar bunyi motor depan rumah Am. Tak pelik pun. Jalan tu memang laluan utama lah. Orang duk lalu-lalang. Jadi malam tu dengar bunyi motor brake tau. Lepas tu pum. Sah ni accident ni. Orang dekat-dekat situ dengar bunyi accident kan. Dia pun berlari nak pergi tengok tau. Duk dengar Aduh. Tolong weh. Tolong. Itulah budak muda ni. Kita letaklah nama dia Mat tau. Si Mat ni duduk terlentang lah tepi jalan. Dia langgar pokok lah. Jadi mereka pun takut jugalah nak sentuh kan. Mereka tanyalah dulu si Mat ni.
Dah sakit dah. Sakit kat mana? Kok dah patah kan. Dia pun takut nak ubah dia kan. Lepas tu salah seorang dia tanya, Mat, ni macam mana boleh jadi ni? Kat sini Mat cerita. Dia nampak tu kelibat Mak Su melintas jalan. Dia pun mengelak. Mengelak balas rokok. Rupa-rupanya dalam ramai-ramai dia pun duk keliling si Mat yang baru aksiden ni. Nu Mak Su dah kat tangga tu. Duk tengah tengok dia pun yang ramai-ramai. Tapi yang tu seorang yang nampak. Tapi dia buat diam kan. Sampai dah bersurai apa semua, dia buat diam. Esok tu baru lelaki tu cerita lah. Yang dia nampak Mak Su duduk kat atas tangga, dia tengok kita ramai-ramai semalam. Lepas tu ada lagi, yang ni jadi dekat Am dah. Adalah malam tu kan. Itulah time dia, pukul 1 macam tu. Dia dengar macam kucing nak cakap ni, tanah nak berak macam tu. Benda tu Am dengar kat depan rumah dia. Dia pun geram kan, cari bau depan rumah aku. Kucing ni nak berak lah pula kan. Kononnya Am nak pergi halau lah kucing tu. Dia ni daripada ruang tamu ya, nak pergi ke pintu. Dengan selaba berjalan, buka pintu, Mak Su dekat tangga rumah dia. Tapi Am tengok daripada belakang lah. Walaupun daripada belakang, Am kenal itu Mak Su. Sebab dia biasa tengok Mak Su tu. Bukan jauh mana, depan jalan je rumah Mak Su tu kan. Zaman kecil si Am dia dan tengok Mak Su tu. Itulah gaya Mak Su lah. Apalagi dia hampas dekat pintu. Tak mau tunggu lama-lama dah. Ayah dia pun marah lah. Hoi, nak pergi rosak pintu lah. Am pun panggil ayah dia. Ayah, Mak Su dia keluar Mak Su. Ayah dia pun berjalan main. Buka pintu. Tak ada. Memang tak ada siapa. Ayah pun tengok-tengok intai-intai kan. Dia tu, duduk nampak atas tangga tu. Macam seseorang tengah duduk lah. Itulah rumah Mak Su yang rumah usang atas tangga. Nampak macam ada orang tengah duduk. Dia tengah tengok ke arah ni. Ayah si Am lah. Bukan jauh mana rumah mereka, bertentang. Cuma seberang jalan kan. Tu yang boleh nampak tu. Dalam gelap lah, orang kata keadaan samak-samak kan. Jadi lepas tu, si Am adalah tanya ayah kan. Kok ayah tahu lah kan. Sebab apa jadi macam ni. Rumah orang lain pun ada je rumah usang, tak ada mengusik pun. Tapi kenapa rumah Mak Su ni kan. Tu yang ayah cerita, Mak Su ni dulu ada menuntut jugalah kan. Entahlah ilmu yang macam mana dah. Dan Mak Su ni dia dulu bidan. Dan juga duk mengurut orang lah. Kalau kata bab mengurut, laki dia urut, apa perempuan pun dia urut dah. Budak-budak lah, semua dia buat. Tapi itulah ayah tak pastilah kan. Dia ni menuntut jenis apa barang ada kat dia, tak tahu yang tu. Lepas tu lagi biasa jadi dekat ni, kakak si Harry dah. Itulah jiran sebelah rumah Harry kan, kak dia dah. Waktu tu kak dia duk bekerja kedai dah. Pukul 10, habis kerja dia. Sebelum pukul 11 dia sampai kat rumah kan. Tengok keadaan lah, kalau ada singgah mana-mana lewat sikit sampai. Biasanya 10.30 ke 10.40, kak dia akan sampai kat depan rumah. Biasanya kak si Harry ni, dia sampai dekat depan rumah, dia akan duduk dulu. Ambil mood dulu kan, 5 minit ke 10 minit kan, baru dia masuk. Sambil duduk depan rumah, duduk mengelamun, penat kerja kan. Kita tengok ke arah rumah Mak Su tu, duduk nampak atas bumbung tu. Ingatkan mula-mula buruh hantu. Bila kandung betul-betul, kak si Harry ni sampai berjalan pergi kat jalan nak tengok benda apa sebenarnya. Dia berjalan pergi kat tepi jalan, dia tengok betul-betul. Mak Su rupanya duduk atas bumbung, tengah peluk lutut. Berlari ni kak si Harry ni. Kak si Harry tak cerita kat siapa lagi, kat dia beradik tak cerita lagi. Esok siang baru dia cerita. Dan esok tu jugalah yang kak si Harry ni demam dah. 2 hari juga demam. Itulah pasal nampak Mak Su tu ya. 2 hari demam. Dia terkejut dah. Yalah dia tahu kan. Orang dah tak ada lama, meninggal lama dah. Tiba-tiba duduk atas bumbung. Siapa dia kan? Sah-sah lah benda tu. Tapi lama lepas tu kan, rumah Mak Su ni, anak Mak Su dah. Dia pun percerah lah kawasan rumah tu. Dan kayu papan tu semua dia jual. Dia peratakan tanah, dia buat rumah sebiji lah atas tanah tu. Tu ya Am kata, sejak anak Mak Su tu duduk, tak pernah dengar cerita apa pun. Kok ada orang nampak lagi ke, ataupun ada benda jadi dekat anak menantu Mak Su ni ke. Tak ada pun. Kira selepas rumah tu dah tak ada kan. Itulah rumah kayu yang lama tu lah. Dan lepas tu tak dengar dah apa cerita pun. Ni cerita seorang bekas askar tu. Pakcik-pakcik dah pun. Dalam majalah cerita ni tahun 2003. Lepas tu dia bagi tahu 25 tahun lepas. Mari kira-kira balik 1978. Atau 1979 kalau lebih kurang tu lah. Agak-agak je kan. Jadi Pakcik Zakaria ni dia teringat dulu lah satu pengalaman dia kan. Masa dia bertugas dekat satu camp lah dekat negeri Pahang lah.
Adalah satu malam tu kan, jam pukul 8 malam, yang Pakcik Zakaria ditugaskan jaga satu bilik kawalan macam tu lah, lebih kurang kan. Dalam cerita ni kata bilik hubungan. Kira malam tu kali pertama yang Pakcik Zakaria bertugas dalam bilik tu. Sebelum tu, beberapa bulan sebelum tu, dia tak biasa pergi bertugas kat situ. Malam tu jam pukul 8 malam. Dia duduklah dalam bilik tu. Dalam bilik tu ada telefon apa kan. Kalau ada orang telefon, dia kena angkat apa kan. Jadi daripada pukul 8 malam sampai pukul 11 lebih macam tu, tak ada sebarang masalah pun. Dan dia ni duduk sorang-sorang lah dalam bilik tu. Dia benda ni nak menjadi mengusik dia kan. Jam 12 ke atas tau. Pakcik Zakaria pelik lah. Telefon dia bunyi tau. Bila angkat tak ada orang cakap. Dengar bunyi angin ya. Jadi keadaan jadi kelang kabut. Jadi sibuk tau. Bila letak balik telefon, duduk sat bunyi lagi. Lepas tu bunyi lagi. Siapa tak marah lah. Lepas tu orang dalam telefon tak ada suara pula kan. Masa tu Pakcik Zakaria duk rasa macam ada yang tak kena lah kan. Tapi dia tak tahu apa cerita. Kenapa jadi macam ni kan. Bukan apa dah. Kalau dia tak angkat telefon tu, takut-takut siapa-siapa telefon ke, tuan dia ke, mana nak tahu kan. Tapi malam tu banyak kali dia kena main dah. Tu dalam cerita ni kata, hello, pum, hempah telefon. Bukanlah hempah bagi rosak tau. Cara orang marah kan, hempah telefon. Kira macam letak telefon tu lah kan. Tu Pakcik Zakaria kata hati jadi bengkok. Geram lah, geram. Jadi lama lepas tu jam 12.45, dia pun dah mula mengantuk dah. Masa tu dah 4-5 kali lah dia menguap. Tapi telefon tu duduk bunyi. Pakcik Zakaria duduk tengok je dekat papan tu. Papan Swiss kan. Macam mana ni? Nak angkat ke tak dah? Dia jadi berbelah bagi dah. Daripada awal tadi duk kena main, banyak kali telefon bunyi. Nak angkat ke tak ni? Nak angkat ke tak ni? Hujung-hujungnya biar macam tu lah. Nanti telefon dia senyap sendiri dah. Masa tu yang Pakcik Zakaria tengok dekat papan Swiss kan, lampu duk berkelip-kelip dah. Masa tu yang badan dia rasa seram sejuk. Sebab apa dah? Lagipun dia seorang kat situ. Mau tak seram, benda pelik ni berlaku kan. Dia duk fikir juga, kalau jadi apa-apa kat aku macam mana? Bukan ada siapa kat situ, dia seorang. Lagipun tempat tu jauh dah daripada bangunan lain. Dia macam kawasan berbukit sikit. Inilah tempat Pakcik Zakaria jaga ni, duduk dalam bilik ni. Sekali, apa Pakcik Zakaria buat? Lantak lah. Dia nak tidur lah kan. Dia pun pergi rebahkan badan dia dekat satu katil bujang. Tak jauh pun daripada meja Swiss tu kan. Lebih kurang 3 meter macam tu ya. Ada kot dalam 5 minit rebahkan badan. Baringan kat katil bujang tu. Tiba-tiba dengar pintu diketuk tau. Ni cara orang ketuk pintu macam tergesa-gesa tau. Bunyi kuat ni bunyi dia. Faham lah, pintu pula kayu kan. Gang. Siapa kat luar ni? Apa yang Pakcik Zakaria fikir? Dia ingatkan yang tu bos dia. Sebab tak angkat telefon, bos dia mai cari dia. Dia ingat macam tu tau. Duduk cakap dalam hati, habis aku kena pindah lah, tukar tempat kerja nanti kan. Dia fikir macam tu. Pakcik Zakaria pun bangun lah. Dia nak siap sedia lah, nak tabik. Kalau yang tu bos kan. Buka pintu, tak ada siapa kat luar dah. Dia tengok ni dekat koridor apa kan. Tak ada dah. Tapi andai kata kalau orang lah kan, dia mesti ada tapak kasut dah. Sebab laluan nak pergi ke situ, dia rumput-rumput dah. Kawasan tu pun basah-basah. Mesti ada tapak kasut kat depan pintu tu. Tapi ni tak ada dah. Tu katanya Pakcik Zakaria. Memang tak ada jalan lain dah. Memang kena lalu kat atas rumput tu. Tapi tapak kasut tak ada pun kat depan pintu tu. Tu Pakcik Zakaria masuk balik dalam bilik, duduk cakap seorang-seorang lah. Lepas ni kalau ada siapa dia main ketuk lagi nak kan. Dia jadi geram kan, marah. Masa tu apa ada dalam kepala Pakcik Zakaria kan. Ni mesti kawan-kawan aku ni. Ingatkan kawan-kawan lah nak main gempak dia kan. Nak main-main. Dia cakap seorang-seorang, tak apalah tunggu esok siang. Tunggu. Adalah benda dia nak balas kan. Dia pun tak tahu siapa dia kan. Andai kata dia syak untuk kawan. Tapi tak tahu siapa dia. Jadi masa tu jam 2 pagi, Pakcik Zakaria dia tarik katil bujang pergi dekat meja Swiss tu. Meja yang ada telefon tu lah. Tarik bagi dekat sikit kan. Bukan apa, senang sikit kalau telefon bunyi dia nak angkat. Tapi itulah tak tahu. Telefon tu bunyi betul orang telefon lah tahu. Bunyi sebab gangguan tu kan. Tapi tak apalah, standby lah kan. Apa-apa hari dia tak payah bangun, dia terus capai telefon je, angkat cakap kan. Jadi masa tu berbantaikan tangan dia sendiri, lengan, tidur atas lengan. Dia baring kat katil bujang tu yang dekat dengan meja Swiss tu. Tiba-tiba bunyi lagi dah. Pintu diketuk dah. Yang dia ketuk bunyi kuat ni. Gang. Memang bunyi bertalu-talu lah pintu dia ketuk.
Pakcik Zakaria pun duk gosok-gosok mata dia dah. Daripada atas katil, Pakcik Zakaria tanya dah. Siapa tu? Siapa tu? Tanya kan. Orang kat luar tu siapa dia kan. Tapi tak ada suara dah. Memang duk tunggulah. Orang luar nak cakap ke tak, nak jawab ke tak kan. Tapi tak ada. Pakcik Zakaria pun bangun dah. Dia bangun, dia pergi kat pintu, dia tak buka lagi. Dia tak telinga dia dulu dekat pintu. Nak dengar lah suasana kat luar tu. Ada suara apa-apa ke kan. Tapi tak ada dah. Itulah sedang tak sedang tu. Pukul 3 pagi dah masa tu. Dia pun naik balik atas katil dah. Boleh dia bercakap seorang-seorang lah. Apa dia sebenar ni yang jadi ni? Siapa dia sebenarnya? Dia main teka-teka kan. Selang beberapa minit dia bunyi pula. Ni ketuk pintu ni. Dia ni bunyi ketuk kuat ni kan. Dia bunyi pula. Jadi Pakcik Zakaria macam tu dah tak ada rasa takut dah. Jadi marah dah. Jadi geram. Duduk kata dalam hati aku tak kira siapa kan. Pakcik Zakaria kira nak pergi tumbuk lah kan. Asal dia nak pergi buka pintu tu, tangan dah ready dah ni. Dia genggam dah penumbuk ni. Pusing tombol pintu, tarik pintu, kira nak buh kan. Siapa kat luar? Tak ada orang nak tumbuk siapa. Mengusik betul malam tu. Jadi nak jadi cerita esok pagi dah. Ada seorang kawan Pakcik Zakaria, nama dia Kopral Gani dah. Dia ni kerja pada waktu siang lah. Dia main awal jugalah. Pagi tu Pakcik Zakaria duduk atas bangku, duduk termenung seorang-seorang kan. Duduk mengantuk lagi lah. Tidur tak cukup. Dia Kopral Gani main lah tegak Pakcik Zakaria sambil tepuk-tepuk belakang. Siapa ni? Siapa ni? Nampak teruk sangat ni. Lebih kurang gitu kot kan. Masa tu yang Pakcik Zakaria beritahu. Tak tahulah kan. Siapa dia semalam duduk main telefon tak berhenti dia bunyi. Habis dengan gangguan telefon tu, dia ketuk pintu pula. Tapi tak ada orang pun. Banyak kali. Masa tu Kopral Gani dia tengok Pakcik Zakaria sambil dia senyum dah. Tengok Pakcik Zakaria ni. Sebab dia dah tahu dah. Sebab Pakcik Zakaria dia tak tahu apa cerita situ. Lagipun tu hari pertama dia jaga kat situ. Selepas beberapa bulan bertugas kat camp tu kan. Tu malam pertama dia jaga kat situ. Kopral Gani pesan lain kali lah kan. Lepas ni kalau pukul 12 ke atas bunyi telefon, jangan duk angkat dah. Sekali lah dengan bunyi ketuk pintu kan. Jangan duk buka. Pakcik Zakaria tanya Kopral Gani, dak pasal apa ni? Kenapa kan? Sebab Pakcik Zakaria tak faham lah kan apa cerita kan. Dekat sini Kopral Gani kata, yang ni semua kerja mendiang Sarjan Ramu lah. Dia ni dulu daripada unit peninjau. Masa tu Pakcik Zakaria ni yang duk tengah lali mengantuk anturis celik mata. Bila dengar nama tu. Yang Gani cerita balik kan. Mendiang Sarjan Ramu ni kan. Situ. Dalam keadaan tergantung dah. Tak tahulah apa masalah kan. Tapi itulah yang diceritakan Gani kepada Pakcik Zakaria ni. Tu yang Gani kata hampir setiap malam bunyi ketuk pintu tu. Sama ada kerak-kerak ke, slow ke, tak kuat dah. Siapa yang jaga kat situ mesti dapat rasa benda ni kan. Orang kata terkena gangguan ni kan. Tu Gani cerita lagi, ada anggota kawan-kawan kita. Mereka biasa nampak dah. Nampak macam jasad tengah tergantung dah. Dia betul-betul dekat pintu benda ni. Yang mereka nampak ni. Boleh nampak muka boleh cam, kira jelas kan. Siap boleh bagi tahu mata terbeliak, lidah terjelin apa kan. Kira clear tu. Apalagi Pakcik Zakaria ni. Duk sapu tangan, bulu remang-remang. Dia pun naik seram kan. Mujaklah pagi tu baru tahu apa cerita. Kalau kata sebelum nak kena pergi jaga, risau-risau jugalah kan. Tapi itulah Pakcik Zakaria ni. Andai kata dia nak kena bertugas kat situ, dia cuba cari alasan lah kan. Supaya dia tak ditugaskan kat situ, di bilik tu. Itulah noh, yang Pakcik Zakaria kata ni lah pengalaman dia 25 tahun lepas tau. Kalau kita kira balik lah daripada tahun 2003 ni, itulah tahun 1978 atau 79 macam tu lah kan.